Buat kebaikan, jangan pilih kebaikan yang kita nak buat. Walaupun kebaikan tu sekecil buang satu tahi cicak di dalam sebuah masjid. Walaupun kebaikan itu sekecil buang satu sampah daripada depan rumah orang, bukan depan rumah kita. Satu plastik sampah kita nampak depan rumah orang, kita ambil, kita kata, ya Allah, aku bersihkan rumah dia kerana-Mu ya Allah. Boleh jadi kadang-kadang satu sampah yang kita buang daripada depan rumah jiran kita, itulah amal kebaikan 60 tahun yang ditengok oleh Allah, yang Allah redha dengan kebaikan yang kita buat. Kata para ulama, kita tak tahu. Betul tuan ni yang saya sebut ni. Kita tidak tahu amal ibadah kebaikan mana yang kita buat yang dipandang oleh Allah. Bukankah kita pernah dengar seorang wanita yang menyelamatkan seekor anjing? Wanita itu wanita fasik, dia selamatkan seekor anjing yang kehausan. Allah pandang amal dia, Allah redha, Allah ampun perempuan tadi masuk syurga. Bukankah kita pernah mendengar kisah seorang wanita ahli ibadah, akan tetapi dia kurung seekor kucing. Dia tak bagi makan sampai kucing tu terseksa mati. Sakit demi sakit, kemudian sakit dan mati. Allah murka dengan wanita itu. Allah tak redha dengan dia, masuk neraka. Kita tak tahu, amalan kecil je kadang-kadang. Buat tuan-tuan. Sekecil apapun amalan yang tuan-tuan buat, kebaikan atau ibadat, tak kira, bukan ibadat saja, apa-apa kebaikan yang kita nampak dalam kehidupan seharian kita, buat kerana Allah. Jangan tunjuk kat siapa-siapa, jangan up kat siapa-siapa, jangan bagi tahu kat siapa-siapa. Buat benda baik. Kita tengok orang susah, tak boleh nak beli spek mata RM200. Kita pergi beli spek dekat dia. Dia nak baca Quran, dia boleh buat kerja harian dengan spek mata tersebut. Dia boleh buat kerja dengan spek mata tadi. Dia nak bekerja, dia suami, dia ketua keluarga, tak mampu. Buat apapun kebaikan yang ada, kita buat. Kita tak tahu yang mana yang Allah nak.